Alhamdulillah, selepas beberapa bulan merancang, akhirnya Rumah Terbuka Terbaik Raya M-Star berlangsung dengan meriah di The Agam Sungai Penchala pada 30 April 2025. Seramai 500 orang tetamu termasuk selebriti, pempengaruh, klien, rakan-rakan memeriahkan acara bersempena ulang tahun ke-20 M-Star ini. Selain menikmati juadah raya, pengunjung juga turut dihiburkan dengan persembahan istimewa daripada Aina Abdul, Datuk Seri Vida, Roslan Shah, Ifa Razia, Ara Johari, Ayu Damit, Datin Alia, Imran Ajmain, Amir Masdi dan Amelia Azizan. Tapi apa yang lebih penting di sebalik kemeriahan menyambut Syawal, M-Star bersama KPJ Healthcare turut mengambil kesempatan melancarkan musim ketiga program M-Star Baik. Kesemua penerima program M-Star Baik iaitu Fendi Khalid Basker, Kiran, Azman Adnan, Nurul Sakinateh dan Saad Habizal turut hadir memeriahkan acara dan menerima sumbangan daripada M-Star dan KPJ Healthcare. Malah Fendi dan Nurul Sakinah sempat mendendangkan beberapa buah lagu buat semua tetamu yang hadir. Jom kita intai-intai sikit sekitar kemeriahan sepanjang berlangsungnya majlis semalam. Menggambarkan sebab saya pun first time menghadiri jemputan daripada M-Star. Memang rasa macam meriah lah, best lah, semua pun macam sporting kan. Terima kasih lah banyak-banyak M-Star jemput saya dengan anak saya ni yang escort saya datang sini. Tapi memang best lah. Hopefully next time ada lagi. Actually rakyat Malaysia ramai juga yang bukan senang sangat, yang mana yang dah pernah berjaya dalam apa-apa bidang pun at last macam yang akak sekarang lah yang awak tengok pun bukannya seorang atlet lagi, nyanyi je. Beribuan-ribuan terima kasih kepada M-Star dan KPJ yang telah menjemput saya dan susah payah mencari saya untuk memberikan sumbangan untuk saya dan anak dan keluarga saya lah. Memang orang kata apa, event-event macam ni seperti mana kita tahu untuk M-Star Baik ni dah musim yang ketiga. Bila kata musim ketiga tu baguslah, dia dapat sambutan lah kan. Jadi kita harapkan macam biasa diteruskan untuk season-season yang berikutnya dan kita harap lebih ramai lagi masyarakat awam ataupun rakan-rakan artis, selebriti, atlet dan ramai lagi lah yang akan M-Star dapat bantu dalam masa akan datang. Sangat-sangat dapat meringankan beban saya. Sebab satunya kita pun tahu kan, macam bulan raya, bulan puasa ni kita tak tahu income macam mana kan. Sebab nak basking pun kadang-kadang orang macam musim raya ni orang lebih kepada pergi open house kan. So jadi di tempat-tempat basking tu agak kurang. Sedikit sebanyak dapatlah meringankan untuk beberapa bulan ke depan tu lah orang kata kan. Saya tahniahlah untuk M-Star, dah 20 tahun berada dalam industri. Saya memang sangat-sangat menghargai apa yang M-Star buat. Satu platform yang sangat baik untuk update setiap cerita yang begitu pantas sekali kan. Bila kita buka ada cerita baru, saya tak tahu macam ni orang kerja, macam ni orang buat kerja, dapatkan setiap berita begitu pantas. Tahniah untuk M-Star. Pencarian M-Star Baik musim ketiga, saya adalah seorang penerima dan saya rasa satu yang cukup bermakna untuk orang-orang yang memerlukan. Tak kira siapa, pelakon ke, penyanyi ke, atlet ke, artis ke, apa ke, tak tahu bila masa kita ditimpa musibah, tak tahu bila masa kita memerlukan bantuan, kita tak tahu kan. Jadi apa yang dibuat sangat-sangat baik, sangat-sangat membantu di saat-saat yang betul-betul memerlukan. Selepas 2 musim ditayangkan, akhirnya program M-Star Baik kerjasama KPJ Healthcare kali ini meraih 10 juta tontonan. Dengan kejayaan luar biasa program M-Star Baik sebanyak 2 musim terdahulu, membuka ruang kepada M-Star membantu lebih ramai individu susah dan orang kurang upaya OKU selain golongan artis serta selebriti. M-Star Baik, this is a very good initiative helping us to contribute. Memang KPJ Healthcare berhadkan sebagai pihak private healthcare institution, we always want to give back to the community kan. So CSR part of the job. But I think in this platform, it help us to elevate the voice, suara untuk golongan individu yang mungkin kurang bertuah dapat didengar oleh golongan yang lebih besar lagi. For that, we are very grateful. We can actually continue. This is our second year untuk sesi season yang ketiga kan. So we hope this collaboration is going to be going on
for long. Saya rasa it depends on M-Star, tapi memang pihak KBJ ini kan kita ada network hospital berangkungi seluruh Malaysia kan, daripada Perlis all the way sampai ke Sarawak, Miri, Sibu, 30 hospital. So untuk KBJ pihak ini saya memang mengalu-alukan lah. Kalau katakan M-Star baik ada rancangan nak buat jauh daripada Lembah Kelang, saya rasa KBJ first one will put up our hands, say let's do it, let's go for it. Johor saya ada 7 hospital. So memang saya rasa memang berpatutan we should go outside from Klang. I'm so glad last season kita tahu kan dia punya program tu merangkumi lebih kurang 10 million views kan. Untuk season ini, season 3, halfway through sudah dapat 5 million overview. So I think it's very very encouraging. Kita cuba tengok kalau katakan boleh 20 million kan, all this to me is more on how much voice get out to the people, so that kita dapat lebih banyak orang datang join hand membantu sekaligus. Hanya KBJ, hanya M-Star, our ability to help is always limited. We need more people to come in.